Untuk budak-budak yang masih main game tu, semangatlah kalau tu. Jangan cepat down. Rising star untuk dalam PUBG ni, dia ada orang Malaysia dan beraksi untuk pasukan Indonesia. Okey Ryan, sihat Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ryan, ni kali pertama beraksi di pentas profesional kan. So macam mana mungkin Ryan rasa pentas profesional ni dan beraksi di luar negara pula? Macam tak adalah jauh sangat beza. Negara sendiri ke apa. Saya cuma main je lah, perform. So macam mana Ryan boleh menyertai tim pasukan luar ni? Macam mana Ryan dapat offer tu semua? Saya dapat offer untuk masuk BTR. Lepas saya main PMNC, PUBG Mobile National Chip. Lepas tu coach dia approach saya lah. Dia offer, dia tanya offer nak try out apa semua. So Ryan pergilah pilih. Sebab nak cuba pengalaman luar. So parents kata apa masa tu? Parents support je. Nak buat apa pun, yang penting buat tu benda betul-betul lah. Support je. So macam mana Ryan bagikan masa semua? Nak training, nak sekolah lagi semua? Bagi masa tu jugalah. Kena pandai bagi masa sekolah, training. Okay. Ryan, of course beraksi di pentas besar ni, apa target Ryan sendiri dah? Apa harapan Ryan untuk grand final ni? Untuk grand final season ni, target saya, harapan saya lah nak AWC dulu. Okay, last kali Ryan. Ryan masih muda, umur 16 tahun. Apa nasihat Ryan kepada mungkin bayi-bayi Ryan ni, umur-umur bayi Ryan nak menceburi bidang e-sport ni sendiri? Untuk budak-budak yang masih main game tu, semangatlah kalau tu. Jangan cepat down, lepas tu kena usaha. Tak boleh mengalah. Okay, Mental kena kuat. mantap. Okay, all the best. All the best. Good luck.